I kan feminist. So I macam dah cakap kat husband, oh I bukan wife yang masak tau. You dah kahwin dengan I, you jangan expect I masak, kemas rumah. I kat rumah pun mak I tak buat benda tu tau. I tak buat. Mak I tak suruh I buat kat rumah. So nak kahwin dengan you takkan I nak buat 3 bulan tu kau seorang je stres macam bini nak mengadap stres kau. Just tak boleh juga macam tu. Susah juga macam tu. Boleh ke aku teruskan dengan kehidupan aku dengan this kind of person in my life? Aku start to ponder dengan stres. I nak isteri yang cantik. Setuju tak I kena korbankan duit I untuk hantarlah beli produk yang terbaik, hantar dia pergi slimming weight, ataupun I nak dia sedap mata memandang bila malam-malam, belikanlah dia proper clothing. Do you agree to that? Lelaki qawwam disalah tafsir. You think lelaki qawwam is the man that provides, tetapi sebenarnya tak. Lelaki qawwam adalah the man that leads, not the man that provides. Hari tu aku ada buat satu macam pertanyaan dekat dalam thread lah untuk cakap sebenarnya apa yang diingini oleh para wanita kat luar sana bila nak cari husband ataupun nak cari sang boyfriend lah. So dapatlah satu jawapan daripada seorang sahabat ni aku kenal masa zaman belajar-belajar dulu yang kenal aku masa nak musya bini aku kan. So dia nampaklah perjalanan aku dan aku pun nampaklah perjalanan dia bersama-sama dengan orang yang dia akhirnya berkahwin. So selamat datang Cik Diana, apa khabar? It's been a long time. How are you? I'm fine, thank you. Hello semua. Hello. Okay, so adakah Cik Diana... Saya terpilih, Macam gini kau mungkin akan rasa cara aku bercakap dengan Diana ni kasar lah kan. Tapi sebab aku rasa sebab kita orang dah lama... Tak payah terkejut lah Sebab kita orang dah lama kenal each other, dah more than 10 years aku rasa. So aku rasa that sense of priority tu membenarkan aku untuk bersifat kasar sedikit bila kita berbahasa. Tapi I sensitive. Okay, aku tak nak bazir banyak masa sebab podcast aku adalah rapid questions with rapid answer dan kita nak cuba hangatkan dengan isu-isu yang sedang diperdebatkan dalam social media lah Dana. Okay. So, sekarang ni I nak tanya you lah very very simple question. Okay, so kalau you baca dekat dalam social media kan, you baca dekat dalam thread, you baca dekat dalam TikTok, you baca dekat dalam social media, dia macam ada satu wave of women ataupun satu gerakan lah kita panggil gerakan bukan, okay, I'm okay with feminism. To tell you honestly lah kan, I am okay with feminism sebab I dibesar aku dengan seorang ibu yang kuat. I'm okay with feminism. Tapi kita bercakap tentang toxic feminism yang mana pantang betul lelaki buat salah sikit, dia ada je dia punya makna di sebalik batu tu tau. Okay, contoh lah macam baru-baru ni I baca dekat thread sendiri, okay, berkenaan dengan nak join loan babe. Okay, dia cakap macam ni je, dia nak bakal husband dia tanya, boleh tak bila kita kahwin nanti kita sama-sama cari duit. I dah baca dia baca benda tu kan. Benda tu bapak viral gila weh. Influencer bapak toxic gila. Dia macam reply pada benda tu. So bila I baca benda ni, dia cakap macam ni, mana ada lelaki yang qawwam, mana ada lelaki yang provider, yang memang betul-betul alpha male. Provider mindset. Provider mindset yang have the balls ataupun dare ask that kind of question to bakal bini dia. Dan I tak faham sebab apa. Sebab ini adalah perbincangan yang I sendiri ada bersama-sama dengan isteri I. Sebab masa tu kita dua-dua tak ada duit. Kan, kita kahwin kita tak ada duit, kita duduk rumah buruk. So dah lah tak kerja lagi, kahwin, kesian aku kan. Lepas tu kesian bini. Lepas tu merantau lah tu daripada Johor Bahru, bini aku pula daripada Kelantan. So kita orang got nothing tau. So what do you think kan? Adakah toxic feminism ni should earn their place? Adakah mentaliti ni betul? Adakah memang semua wanita patut be critical kepada bakal husband ataupun boyfriend mereka? What do you say about that? Wandana? Okay, I ni seorang yang support feminism juga. Okay. Tapi yes, I agree. Memang ada yang macam, diorang macam over sangat. Orang-orang yang over ni macam yang rosakkan movement yang macam feminism yang betul-betul macam, okay, macam you cakap tadi. Nak lelaki provider mindset semua tu kan. Of course lah semua perempuan nak, I pun nak. Tapi, you nak lelaki yang provider mindset, tapi supposedly you kena ikut kemampuan husband you. Macam tu lah. Okay. Macam yang you cakap tadi pasal join loan kan. Tu yang dia tanya before dia kahwin kan. Before dia kahwin lah. Dia planning to get married kan nak buat. Yes. Kalau macam I dekat situation tu lah. Kalau before kahwin, I pun tak nak buat join loan sebab apa garanti you akan kahwin dengan dia. Babe, come on lah babe. Any logical person, regardless of the gender. Ada orang hari ni, hari wedding pun boleh tak jadi kahwin. Babe, I'm gonna tell you a really fucked up story babe about my clients yang kena kencing dengan perempuan-perempuan kaki kikis. Ada je.
Ada. Yelah sama lah. That's why macam Tapi- selagi tak kahwin, kau jangan nak buat joint loan which ke. is- Nak buat loan ke nama lelaki tu. Siapa kau? In which benda tu betul, but it applies to all gender. Tak kisah kau yes. lelaki ke, Betul. kau perempuan ke, never take the risk dengan orang yang kau baru kenal, Mat. Yes. Okay. Tapi in terms of kalau dah kahwin, Okay. kalau dah kahwin you nak buat joint loan, bagi I okay je. Sebab macam melainkan memang you ni memang lahir-lahir dari golongan T20 yang memang dah kaya. Okay. Tu tak perlulah kot you nak buat joint loan kan. Kalau I katakan I kahwin dengan lelaki, I memang kaya. Tiba-tiba dia minta I buat joint loan, I pun tak nak. Macam Tak, kau kenapa kau lebih dari mampu kau? Kenapa kau nak involve aku? Tapi in that Kena tengok situasi lah masa I. tak ada. Okay, gini. Okay. Just ha. to cut you off on that note. Okay. Memandangkan lelaki kau memang kaya, memang lelaki kau memang berduit. Kau nampak lelaki kau memang Ha-ha. berduit. Then, kenapa? Kenapa nak buat joint loan? Sebab you mampu. I ni Tak kalau adalah. katakan If you memang are... katakan macam situasi I lah kan. Macam I dengan my husband. Okay. Kita orang macam kahwin awal masa tu baru dua-dua Seawal both. mana you kahwin tu? Habis Nak tahu belajar kita orang terus kahwin. Berapa masa tu? 25 Tahun berapa masa tu? 2016 17. Okay lah, awal lah. Tapi awal lah. Maksudnya Awal lah. both baru nak start hidup. Okay lah, habis universiti pun around 23, 24. Alah, I pun tak ingat umur I. Kau UiTM ke? Mana kita UiTM dulu kan? Lupa. Kita ingat kita Aku prestige. grad sekali Kita gerak sekali. Cuma dia lewat sikit. Repeat paper. mengarut. Okay, katakan macam I dengan my husband kan. Masa tu macam baru nak start life. Okay. Masa tu I rasa logik kalau my husband ajak I untuk buat joint loan. Logik lah sebab semua macam both macam alah gaji fresh grad berapa sangat kan. Betul. Macam so kalau husband I ajak joint loan, I okay je. Sebab I tahu macam dua-dua baru nak start hidup. Okay. Tu sebab I cakap dia macam tengok situasi. Macam I cakap tadi, kalau laki kau kaya, laki kau ajak buat joint loan, aku pun pertikaikan macam, kau kenapa kau kaya kau lebih daripada mampu, kenapa kau nak tarik aku sekali kau bayar aku. Masa tu yes, mindset provider ni masa I tengok situasi lah. Tengok macam mana laki kau. Kalau kau kahwin dengan orang level macam kau kena faham lah. Macam takkanlah kau nak expect dia memang provider tapi dia pun baru nak start hidup, tapi kau expect dia bagi kau rumah, landed, apa 5 bilik. It is easy to talk bila kau tak ada apa-apa. Okay? Okay. Benda ni kau cakap, I mean you're saying in a situation bila baru nak kahwin, baru nak start hidup, baru nak bla bla bla. Memanglah expected lah babe. Any logical person yang memang ada hati dan perasaan tengok pasangan dia baru nak hidup, takkan nak demand B nak Chanel B Ada. nak Gucci B nak pergi JPO Ada. In which is very rare to find in woman. Babe, okay lah, aku ada banyak kawan perempuan juga. Aku tak pernah jumpa kawan perempuan aku yang kaki kikis, kaki pisah cukur. Tak pernah lagi aku jumpa. Alhamdulillah kita dalam Kita circle yang dalam betul. circle yang betul. Tapi nak jumpa lelaki yang tai pun susah juga. Maknanya benda ni adalah okay babe, benda ni minority. Okay, yes. I'm just gonna share you very Tak, minority for us lah. Tapi kalau kita tengok dekat track macam rupanya ramai je majority yang perangai pelik-pelik macam tu. That's the thing about woman tau. Gitu. This is the thing about human. Bukan woman, sorry human This is the thing about human. Bila dia baca dalam social media, just because that particular thread dapat 4,000 like, dapat 10,000 like, dapat 10,000 share, dia rasa itu fakta yang sebenar. Let me share you with a very factual information. Tak, sebab you baca yang track. So, I baca yang macam, okay, katakan macam orang ni share macam, I macam-macam. Lepas tu, yang komen, I pun macam-macam. So, saya rasa macam, ramai juga orang macam tu kita je tak tahu macam tu. Betul, tapi it doesn't represent the majority of it. Maksudnya contohlah kan. Recent data daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, okay? Tahun 2024 babe, ada 137,000 pasangan yang mendaftar perkahwinan. 137,000 on the whole same year. Malaysia the whole Malaysia. Okay. Orang Islam bukan orang non-Muslim. Orang Islam saja. And the same year 47,000 orang bercerai. Yang pasangan berkahwin tadi 137,000. I dah baca. Okay, 47,000 daripada pasangan yang berkahwin pada tahun yang sama bercerai atas alasan-alasan yang pelbagai. Top 1 alasan adalah bukan pasal tak provide ke, pasal nafkah ke. No. It's about understanding. Tak sehaluan, yes. Tak sehaluan. Maknanya bracket about being a man yang tak guna, yang tak supply all the nafkah. Benda ni jumlah dia kecil. So it's not the majority problem. Tapi kalau sebenarnya kalau you nak fight untuk nak cakap laki tak provider, tak bagi nafkah tu lagi susah. Seorang sedang bercerai nak cakap alasan tak sehaluan.
Itu alasan paling senang kau nak minta cerai. Betul, tetapi let's say lah, ini theoretical situation kan. Apa provider sebenarnya? Apa provider? Okay, let's say kita cakap tadi kan. Kita cakap tadi masa baru kahwin. Faham. Provider means basic lah. Bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, bagi kasih sayang, komunikasi dan sebagainya. But when the life, bila dah reach a certain stage, yang mana usaha, cakaplah usaha pada lelaki atau wanita ini membuahkan hasil dalam kerja dia, yang mana rezeki Allah Ta'ala dapat duit, dimurahkan dengan rezeki, ada anak, ada apa semua. Dalam konteks tersebut, Dua-dua apa kaya. tak kisahlah. Dua-dua mampu lah. Okay, dua-dua mampu. Bukan nak cakap kau terus lalu lonjak kepada M40, Kaya, M20. okay lah. Dua-dua selesa. Yes, you're like the M40 tu, kau 20 yang below tu. Kau mampulah pakai kereta, beli rumah, tapi nak cakap kau boleh belanja lebih, pergi holiday kat Korea tiba-tiba, tak ada lah. Tiba-tiba nak pergi dekat pavilion beli Gucci, tak ada lah. Faham. Tapi you are able. Kau ada simpanan, kau ada EPF, kau boleh belanja anak kau pergi. But in that sense, apa pula Qawwam? Sebab apa? Ini pendapat aku sendirilah sebagai seorang lelaki dan juga benda ni applicable kepada seorang wanita. Okay. Mungkin masa kau baru kahwin, kau fikir tentang diri kau dengan pasangan je lah. Kan? Apa kau suka, apa kau tak suka. So, I had the experience whereby pasangan aku sendiri cakap, the first 3 years was actually benda yang cruise period lah. Macam santai. Honeymoon phase kan. Tapi it is not always the things yang kita bila tengok balik, kita rasa macam benda tu honeymoon. As time goes by, kita akan nampak tak, pasal aku rasa macam honeymoon, tapi sebenarnya benda tu lah dugaan dia yang kita nampak, tapi kita tak practice the right maneuver untuk ajar benda tu salah betul. Sebab apa kita rasa macam, tak apalah, dah aku ada kau je kan, aku tak perlu fikir pasal masalah lain. Tapi bila you ada anak, macam mana Qawwam tu pula? Apa maksud Qawwam bila ada anak, bila ada tanggungjawab? What do you think? Kalau I rasa macam my first 3 years kahwin lah. Bagi I macam honeymoon phase betul. I enjoy lah my 3 years kahwin tu. Sebab bagi I, sebab masa tu I dengan husband I, memang kita orang tak adalah below kita orang tu tak adalah below sangat. Tahu maksudnya rumah dua-dua kot kamu rumah kereta tu adalah, tapi I mean bila kita orang masuk rumah tu memang literally rumah kita orang ada tilam je. Ada tilam je. Memang kosong, rumah ada alhamdulillah. Siapa yang pernah alami situ sama, drop a like and share. Rumah ada alhamdulillah, rumah tu sewa lah, tak ada nak beli kan. Okay, sewa. Lepas tu memang ada tilam je. Tapi apa TV tak ada TV. Tak ada you. Kita tu macam sama-sama hidup from zero lah kononnya. Tilam tu pun hadiah wedding kakak I yang bagi ke. So bila kita orang masuk tu rumah kosong. Tapi I rasa macam tu macam sweet moment kot. Macam mana kita boleh slowly setiap bulan macam okay gaji first. I atur okay gaji first kita kena beli first. Kena beli peti ais. Sebab okay bila ada peti ais nak masak senang. Kononnya masak je tak je. Lepas tu second month gaji tu kita beli mesin basuh. Kalau tak macam mama bagi I macam awal-awal kahwin tu pergi dobi dengan husband. Sweet kot. I rasa macam sweet. Tapi to some people it's not. It's like macam buat apa aku nak level down tu dengan kau. Mak aku ada dryer kot. Aku ada washing machine kot. Why the hell should I go to the Dobby with you sit 1-2 hour wait for the Sebab tu lah before kahwin kau dah kena tahu level kau. Kalau kau nak macam tu, kau kahwin lah dengan orang kaya. Dah kalau kau tak boyfriend kau level macam tu, bila kau kahwin kau kena redha lah. Tapi boyfriend pun Mangku Ayun semasa tengah couple kan, awak ajak kaya. Ajak kaya. Baju Ayun, pasal baju I sponsor Dobby. Dah kahwin rupanya apa-apa kena ada. So you kena pandai pilih lah. Masa I macam okay. So macam I kahwin pun macam tu, tak ada apa, slowly build lah. Macam tapi kira kita orang awal-awal kahwin memang maksudnya duit banyak macam sebab gaji berapa kan. So husband I memang just bayar sewa rumah lah. Yang barang-barang semua tu I yang top up. I yang beli ni. Tapi kalau nak cakap sebab apa barang-barang semua tu I beli, I rasa laki I bukan provider mindset. I tak rasa macam tu. Tapi there are people that things like that. Yelah sebab tu lah I cakap macam orang-orang macam ni lah yang merosakkan feminism yang betul. I tak adalah rasa tapi to tell you the truth babe, apa yang kau cakap ni betul. In a way Jabatan Hakiman Syariah juga cakap rate perkahwinan di antara umat Islam juga semakin tahun semakin menurun. There is decreasing by 5%, 6%. So itu pun menunjukkan kerisauan juga sebenarnya. Apa yang menyebabkan orang-orang muda sekarang, orang-orang yang dah umur 27, 28, 29 ni tak nak berkahwin. So and the big question dan benda yang paling besar. I rasa macam
orang-orang muda sekarang, kira Gen Z lah sekarang yang lambat kahwin. Sebab kita generasi kita yang rosakkan mereka. Wait, kau bayangkan. Sebab geng-geng yang share macam lelaki tu. Ni yang buat orang takut kahwin. Betul. Sebenarnya bila kau baca lah, I think I understand when you say, bila you look at the thread kan yang jadi dekat dalam mana-mana social media ke, you akan tengok comments tau. Dia lebih kepada satu kenyataan daripada seorang tu berkenaan dengan situasi, dan lepas tu dia akan ada komen-komen yang either menyokong, membangkang ataupun neutral kan. Yes. Tapi masalahnya kan, banyak gila dia punya mentality toksiknya yang membahayakan. Contoh ini yang aku dapat korek sedikit lah untuk kita bincangkan sedikit. Ini macam just a light discussion. Hasil kepoci dekat thread. Hasil kepoci dekat thread. Sebab dia interesting enough bila ada satu asatizah ni lah. Satu asatizah ni keluarkan satu poster tau. Dia cakap apa tugas suami, apa tugas isteri kan. Tu memang kan? Saya cari pasal. Tapi apa yang dia cakap ni adalah factual information. Dia bukannya benda yang direka daripada otak dia sendiri ke apa, tak ada. Memang benda ni adalah yang dikehendaki dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dan serta-serta benda tu didiscuss dalam institusi perkahwinan sendiri. Macam kaunselor apa semua. So dia cakap elemen lelaki qawam dengan elemen perempuan qani'ah ni, orang yang taat setia ni, is just one of the few elements untuk melahirkan satu institusi perkahwinan yang able lah, yang boleh berkekalan, yang boleh ada kompromi. So, tapi bagi aku sebenarnya, to me lah, in my opinion, lelaki qawam disalah tafsir. Disalah tafsir dari segi apa? Dari segi macam you cakap. You think lelaki qawam is the man that provides. Betul tak? Tetapi sebenarnya tak. Lelaki qawam adalah the man that leads, not the man that provides. Memberi itu adalah separuh daripada tugas suami, maknanya nafkah. Provides, nafkah. Okay, sebab tu di dalam Quran sendirilah, dalam An-Nisa dia cakap, sekiranya kau nak jadi pemimpin yang baik, kau nak jadi pemimpin yang sempurna, kau kena mengorbankan harta kau. You have to sacrifice. Sebab apa? Sebab tu isteri taat. Barulah isteri taat kau untuk mendapatkan ketaatan, untuk melunaskan tanggungjawab kau pada isteri kau. Kau kena melunaskan pemberian kau, which is nafkah lah. Sebab tu kau berkahwin. Is that suami itu mengorbankan separuh daripada hartanya untuk para isterinya. Okay? Itu part of it je. And the second part of it is that bila kau dah korbankan harta kau apa semua, kau kena memahami emosi, kelakuan. Nafkah batin lah. No. Nafkah batin is different. Ini adalah emosi. No. Nafkah batin. That is where I'm saying that people are confused. Nafkah batin is emosi betul. Tetapi understanding, memahami, kompromi, give and take, ini adalah benda yang kehendak yang lain. Dan baru nafkah batin juga. Maknanya menuruti nafkah batin dari segi apa yang suami nak. Sama lah emosi semua. Okay, if awak provide dari segi emosi wife tau awak pula. Yes, you provide dari segi emosi, tetapi when it comes to understanding, when it comes to bercakap baik-baik, melakukan perkara yang baik untuk isteri, dia bukan dia part of just batin saja. It should be part of the leadership juga. Okay. Faham tak? Dia komponen kepada leadership tu. So bila you dah ada semua ni, baru you boleh jadi qawam. You dah provide, you dah memberi emosi, you dah memberi batin, you dah sempurnakan tugas you, baru then I am pemimpin. Tapi I think men juga salah. Yes, betul. Kita pivot sikit. Yang mana tadi kita cakap mungkin wanita meminta yang lebih. Tetapi lelaki juga ada mindset yang salah. Mana dia cakap, rumah aku bayar, makan aku tanggung, anak aku bayar, duit sekolah aku bagi, kau punya spender aku beli, apa lagi lu mau? Kan? Sebab apa? Dia cakap aku kerja penat. Pukul 9 keluar, pukul 6 pagi keluar rumah, pukul 9 malam mau balik. Lagi aku nak dengar kau punya beletih, apa jadi dengan kau, kawan kau semua. So what do you think? Adakah lelaki yang, to me lah, kalau you nak lelaki yang provider, you tahu lelaki dia memang kerja gila babi lah. You nak hidup mewah kan, you tak boleh lah duduk main phone je. You mesti kena keluar jumpa orang, berbisnes dan sebagainya. On that aspect, if a woman thinks dia punya elemen daripada lelaki tu, dia nak, aku nak dimanjakan dengan harta, aku nak rumah besar, aku nak makan jambu bila aku nak, aku nak makan mangga India. Tak, sama lah macam bila dia cakap lelaki provider mindset ni. For me lah kan, provider tu bukannya dari segi financial. Financial of course lah, kalau kau cakap kan memang lelaki kena bagi duit kan. Tapi sometimes lelaki ni, some guy dia memang rasa dia entitled sebab dia bagi duit. Sebab aku bagi, macam awak cakap tadi, macam you cakap tadi, sebab aku dah bagi everything. So
kau kena buat, kau kena taat kat aku, kau kena dengar. Tapi macam dia cakap, yang second part of it, dia orang lupa. Macam kau dah provide financial. Yes, emosi tu mana? Betul. Cuba kalau kau balik. Okay, kau balik tak nak bini bebel kan. Kononnya laki balik rumah, aku dah penat kerja, aku nak orang layan aku ni macam raja. Aku tak ni, aku balik-balik bini bebel. Faham tak? Cuba kalau kau tu balik kerja penat-penat, bawa balik goreng pisang ke. Tak perlulah nak bawa balik rantai emas pun. Goreng pisang pun macam just tu pun sebenarnya kau dah tunaikan Penghargaan lah. Dah tunaikan emosi wife kau tu tahu batin wife kau tu pun rasa macam laki aku ingat aku. Tak apa before balik macam sayang abang nak balik dah ni, ada nak kena apa-apa tak? Tu pun as a wife pun dah sayang macam gitu. Hati-hati pulang bang. Tiba. Cuma ni tak kau balik kau macam anak-anak kau biar, kau balik kau duduk dalam my phone berak 2 jam. Terasa. Main phone balik tu, main phone berak 2 jam. Bila keluar bini bebe-bebe kau balik. Aku dah penat balik kerja semua. Faham tak? Main phone 2 jam macam lebih. Tak mungkin lah dia orang macam itu. Kita exaggerate lah sikit. Tapi itu memang paling kurang setengah jam lah. Okay. Aku tak nafikan memang lelaki pun dia ada a certain demand yang aku rasa macam merepek dan outrageous lah. Yes. Okay. Tetapi balancekan. Babe, you have to understand, babe. Okay, we are talking about the Malay culture. We are talking about the Asian culture. Apa Malay culture yang kau cakap? Dia macam gini lah, babe. Okay, I'm not saying that I'm a perfect husband. I'm not saying anyone is less than me lah. Tapi kita bercakap tentang kompromi macam you cakap tadi. Balik, belilah goreng pisang ke. Baru hati bini berbunga. Tapi in return, macam manusia ni, I believe in the rule of alchemy lah. I always say to a lot of my klien cakap, manusia ni dia adalah penggemar kepada the rule of alchemy. Maknanya, rule of alchemy dia very simple. What you want, you have to sacrifice something for what you want. Okay, contohnya I nak beli buku, I kena keluarkan duit untuk beli buku, betul. I nak isteri yang cantik, setuju tak I kena korbankan duit I untuk hantarlah beli produk yang terbaik, hantar dia pergi slimming weight loss ke whatever, yada-yada lah yang dia perlukan untuk dia jadi cantik. Ataupun I nak dia sedap mata memandang bila malam-malam, belikanlah dia proper clothing. Do you agree to that? Yes. That is the duty of the man lah. Yes. Tapi what say you bila kita cakap bahawasanya itu juga merupakan tugas wanita yang tak perlu diberitahu. Itu adalah part of being a woman, being a wife. Yang mana kau kena presentable, kau kena cantik, kau kena look pleasing, kau kena ada that bau sedap. So, bila you cakap tadi kan, I resonated lah beli goreng pisang. Siapa tak suka beli goreng pisang? Bukan kata perempuan. Lelaki pun kalau kau keluar, betul-betul kau balik, Nabi ayam goreng mama, happy. Tak ada manusia yang tak suka surprise and gifts. Okay, it applies to all genders. What is the burden pula pada seorang isteri? Let's say lah kita cakap pasal seorang isteri yang stay at home kan. Okay, dia tak adalah keluar, beli barang apa semua. Tapi laki dia macam I cakap tadi, memang expect, the way that I know that you love me is by you cooking for me kan. Okay. So, bila dia refuse untuk masak dan benda tu jadi satu isu yang besar, and laki dia rasa macam, kau tak nak masak sebab kau tak sayang aku. But that particular message tau, was never delivered to that wife. That is the problem of Malay man. Yang mana I percaya, let's say lah macam cakap pasal tak masak tadi kan. Okay, dalam institusi keluarga yang laki kerja keras, yang mana gaji tak besar. So dia rely kepada home cook meals lah. So mungkin ada 2-3 hari dia tak masak, expect untuk makan luar. Dan benda tu boleh di issue tau. Sebab apa? Sebab dia ada bajet dia. Tetapi bagi sang isteri pula, dia penat. Aku jaga anak. Kau pergi kerja sedap lah. Kau jumpa member kau pergi cakap apa semua. Okay. Tapi aku nak cuti lah, aku nak makan luar. Kan? Tapi sebab ada suami pula, kau tak nampak? Kau kerja keras nak bayar hutang. Yelah, kat situlah kau orang macam kena give and take lah. Takkanlah macam seminggu kau nak makan luar. Tapi untuk wife lah. Tapi untuk laki pun, katakan seminggu tu, takkanlah seminggu bini kau seminggu masak. Seminggu banyak weh. Yelah. Sebulan sekali tu boleh katakan macam lah. Kalau lah bini kau ajak kau makan luar seminggu straight. Okay, maybe janganlah marah. Slow talk. Discuss macam, okay, kita nak main. Kadang-kadang lelaki tu dia silap kat situ tau. Macam kau actually kau boleh discuss tau. Tapi ni kau nak buat bangai marah-marah barang kau. Kalau aku pun elok nak masak jadi tak nak masak. Dia macam tu lah. Tapi cara respon wanita pun kadang-kadang play a part jugalah kan. Yelah. Contohnya macam balik-balik dia tanya tak masak ke? Gila tak masak bang, saya penat. Dia bukan nak cakap tau kenapa dia tak masak. Cuba you as a husband kan, macam kalau balik tu
tanya, you kita hari ni anak-anak behave tak semua? Oh, peluk, cium. Lepas tu tanya macam, lepas tu cakap macam, janganlah cakap macam bagi arahan tau, macam, oh, kenapa you tak masak ke hari ni? Kalau soalan macam tu, kalau I trigger, cuba you macam, rindunya lama dah tak rasa masakan saya. Gitu. Susah ke? Babe, kalau kau kahwin dengan forward, Susah sangat ke? babe, Benda simple. dude, you have to understand. Kalau lah lelaki ni semua berpuisi, tak ada wanita. Macam tu pun puisi ke? Tak adalah, babe. Dia bukan macam itu. Maknanya kau dah expect lelaki kau datang, oh yeah, how are you? Are you doing okay? Boleh. Okay, katakan Tapi Okay. kau ni member baru penat balik kerja. Member dah serabut ni tau, dengan ada jam, dengan kalau naik motor lagi lah dengan panang, belengas. Member balik, dia perut tengah lapar kan. Dia cuma tanya kan, okay babe, kau tak masak ke ini? Tak masak. Okay lah. Dia pun pula. So bila dia respond to that kind of thing apa semua, bukanlah bermakna dia macam benci pada lelaki, aku tak masak ke apa. Cuma kadang-kadang the way that dia expect tau. Okay, aku balik patutnya ada makan, tapi tak ada makan kan. So aku lapar ni kan. So maknanya kena keluar lagi lah. You could have just remind me, okay, no, babe, hari ni aku tak masak, babe. Kau sebelum balik kau makan dulu. Not that I don't love you. Okay, cuba macam awak twist situation tu. Okay. Cuba kau twist situation tu. Katakan macam, you balik kerja, lepas tu wife yang tanya macam, oh, tak beli ke? Apa? Maksudnya macam, nafkah macam, oh, mana pressure I macam tu? Kau balik-balik kau kena attack macam tu. Takkan kau rasa macam, kenapa? Berapi kan? Tapi that's a game. Ini cuba katakan tapi macam, memasak tu kan separuh daripada institusi keluarga. kat sinilah yang orang cakap ni macam, memasak tu dekat isteri ke? Gitu. Kalau isteri masak tu, ihsannya sayang, ihsan. Okey lah. Okay, dan kita pergi ke segmen ketiga. Tadi kita cakap segmen pertama, kita bercakap berkenaan dengan wanita kaniah, kita berkata berkenaan dengan lelaki kawam, apa tu provider dari segi expectation Diana. Dan segmen kedua kita cakap pula apa kesilapan lelaki yang mungkin ada lah dari segi egonya, kenapa mungkin mesej tak sampai kadang-kadang. Dan nombor tiga, I rasa that discussion is good. Sebab apa? I rasa kita kena tahu juga, lepas kita dah ada whatever indifferences yang kita ada, whatever masalah communication yang kita ada, kita kena ada satu middle line lah. Tips dia macam ni je sebenarnya. Macam, sebelum kau cakap something dekat wife kau, cuba kau fikir, kalau wife kau buat macam tu kat kau, apa kau rasa? Dia macam tu je sebenarnya. Middle line. Dia macam tu. Kalau macam rasa macam, kalau you rasa macam you trigger, wife cakap macam tu, tapi you fikir balik macam, oh, kalau wife aku cakap macam tu dengan aku marah ke? Satu lagi, ada situation kau boleh rungkaikan juga. Kalau lah ni kawan kau, best friend kau kan, dia tanya kau macam itu, kau jawab macam itu kan, what would your best friend say? Sebenarnya reaksi dia akan sama je. Ni kalau I lah. Apa lagi isu tu? Kalau aku kan, aku ni sejenis trigger tau. Kalau yang lelaki nak dengar cakap kawan dia macam, kau kenapa? Kau hidup dengan kawan kau ke? Tak ada. Kawan kau yang kena hadap perangai kau tu? Untuk lelaki-lelaki luar sana, let me back you up lah. Lelaki ni, babe, perangai dia macam ni. Okay lah, of course lah, mungkin kita lelaki bini, kita ada perbincangan kita. Tetapi kenapa kadang-kadang bila jumpa kawan kita tiba terima idea tu? Sebab apa? Kita dah bermusyawarah. Gitu. Kita dah bermusyawarah. Kita dah tanya, okay haji-haji, okay tuan-tuan hamba sekalian, ini adalah problem aku, problem statement. How would you respond to this? Okay, kita dapatkanlah pandangan. Sebab apa? Sebab lelaki ni, babe, whatever that he do lah, for me lah at least, Okay. whatever that we do, especially lah keputusan tu melibatkan ekonomi keluarga, melibatkan perasaan, melibatkan hubungan, okay? Kita tak naklah terima apa yang isteri cakap je. Kita nak tahu juga pandangan tu dari pergi orang lain. Bukan nak cakap kita nak hebahkan rahsia rumah tangga. Tapi let's say lah, if we fight, if we fight about this one thing yang memang minor lah, contohnya about selalu keluar malam. Contohnya, ini isu yang selalu akan jadi lah dengan couple baru. Oh, laki I jenis bukan keluar malam. Oh, tak ada. I almost 10 years kahwin pun jadi isu juga. Okay, sebab apa? Sebab bukan untuk orang baru je. Sebab wanita masa tengah singgah, macam cakap lah, masa tengah honeymoon, B, I nak keluar tengok bola. Tak apa B, I okay je, I layan Netflix, restaurant chill. Tapi bila kau dah ada anak, habis siapa nak mandikan anak? Habis siapa nak bagi makan? Siapa nak pergi cari itu? Siapa nak pergi cari ini? So, bila tanggungjawab kau bertambah, kau tak bolehlah jadi macam suka hati mak kau nak keluar bila apa semua. So, as you develop that kind of problem, semua orang akan lalui fasa ni. Kan, betul tak? Keluar malam, ada isu, melepak, ada isu. So, benda ni tak adalah besar.
Tapi it is a minor problem about communication sebenarnya. It's about laying the ground rules. Bila kau boleh lepak, apa kompromi dia. Sebenarnya itulah discussion yang aku ada dengan bini aku. Dan aku rasa semua orang yang dah mature enough will have that discussion with their wives. Okay, I want to do this. Kenapa aku nak buat benda ni? Man, dia tak nak cakap tau. Kenapa? Okay, futsal seminggu sekali bagi aku berlebih lah. Kalau kau ada anak. Seminggu sekali? Berlebih lah. Sekali seminggu? Sebulan 4 kali. Okay. Okay je kalau macam I bagi kat husband I 1 malam. Seminggu 1 malam kena buat Okay, apa? seminggu 1 malam. Okay. Okay. Saja mancing kan. Asyik. Okay, kepada husband Diana, seminggu Tapi 1 malam kau je. janganlah, kau Okay. janganlah apa tiba-tiba okay, seminggu sekali futsal, seminggu Okay. sekali lepak. Okay, Dah tu 2 malam dah kat situ. okay, this is where kita cakap pasal segmen ketiga, kompromi. Kompromi ni penting sebab macam you cakap lah. Bini pun expect kau balik, bawa lah kuih pisang ke, bawa lah kek daripada apa churros ke kan. Siapa-siapa nak masuk brand, nak masuk promote, sila DM. Tiba kek dari churros. So bagi aku, the problem is that bila kita nak sesuatu lah, okay, my problem with my partner is that I don't think we see enough what we want. I don't think that bila kita cakap tu, kita ada satu that mindset, bila aku cakap pasal apa aku nak, dah macam selfish. Sebab benda tu aku yang nak, bukan benda yang orang tu nak. Sedangkan benda tu kau nak sebab benda tu buat kau happy. Okay, kau tahu orang tu mungkin boleh ataupun tak boleh buat. Okay. Bila benda tu jadi, can you be at least you have that, rasa lega, lapang dada. Okay, aku dah beritahu apa aku nak. Kau terima ke tak terima tak apa. Tapi you know that this is what I want to do. Okay, I think this is the thing that orang tak buat sekarang. Kompromi ni is about telling people the truth. The uncomfortable truth. Maknanya contoh laki kau ni jenis suka makan berbunyi lah. Okay, daripada kecil sampai ke besar, dia memang makan dia berbunyi. Okay. Betul, it is something that benda yang mungkin kurang adabnya lah bila makan berbunyi dalam konteks makan beramai-ramai kan. Okay, certain budaya berfikir macam tu, aku rasa orang Melayu bersamalah. Yeah. So let's say memang kau minta laki kau untuk buat benda ni. Mungkin rasa susah benda ni. Tapi bila dia buat, benda tu adalah kompromi lah kepada apa permintaan kau. Sebab benda tak kisah apa orang pandang dia. Because he respected you more. Okay, tak apa, aku ikut cakap kau. Right. Tapi benda tu kompromi kan kalau Itu setakat kompromi lah makan sebab- bagai yang macam Sebab macam saya cakap lah. untuk betulkan benda yang salah. Tak, macam cakap kan je. Contoh. Makan berbunyi, dia kurang adab tapi tak salah. Selagi mana dia tak menyusahkan orang faham apa semua. Yeah. Cuma it is kurang adab. Tu saja. Alright? It is out of the context sama ada salah atau tak. So bila kita cakap pasal merubah sesuatu tentang partner korang, let's say partner korang ni jenis yang whatever lah, jenis perangai daripada yang tak harmful. Okay, yang tak harmful lah. Contohnya kau berjaya berhentikan dia rokok tu, betul harmful lah. Dia patut berhenti lah. Kan, itu memang Tapi kalau nak cakap bab kompromi yang tu yang paling susahnya. Itulah cakap kan, kompromi lah. Banyak ada benda yang boleh jadi, ada benda yang tak boleh jadi. Okay, itu memang kena terima. Tapi bila kita nak cerita pasal kompromi ni, babe, kan, kompromi ni masalah dia dengan pasangan orang Melayu kita ni, kita terlampau menjaga dia punya ikhtilat. Dia ikhtilat. Tapi I rasa bukan Melayu kot. I rasa memang in every couple kot. Okay lah, maybe. Sometimes you rasa I rasa memang setiap couple dia akan ada kompromi dia masing-masing. Tapi kadang-kadang kita terlalu memikirkan kompromi yang kita buat. Yes. Kita tak nampak yang pasangan kita punya kompromi Betul. siapa. Betul. This is where benda yang memang jadi isu. This is where masalah utama perceraian macam saya cakap tadi is ketidakserasian dan ketidaksefahaman lah. Babe, like if you dig deeper on the statistics, the biggest number for perceraian is dia ketidaksefahaman, ketidakserasian ni 38% daripada isu keseluruhan. Ada 5 kurang isu. 38% is from ketidakserasian dan ketidaksefahaman. And most of these cases datang akan berakhir bukan dekat fasa. Dia akan berakhir dekat talak. Maksudnya lelaki lah yang menjadi orang yang akan meminta perceraian. In which it is a very easy process kat mana-mana. Cerai talak, instead going for fasa, muta'ah ni semua, it's better to go for talak lah. So, dia kadang-kadang bias tau benda tu pergi ke lelaki sebab apa? Kuasa menurunkan talak tu is pada lelaki lah. So when we talk about kompromi, dia akan cakap, oh lelaki lah yang tak kompromi sebab lelaki yang banyak tak cerai. Makan syariah. Tak, tapi yang initiate perceraian tu mostly Boleh tak? perempuan lah. No. Kalau penceraian melalui talak,
Ya, yang tapi boleh perempuan pun boleh minta juga. Memang perempuan minta fasad. Tapi even for talak pun, perempuan pun boleh initiate that thing. Cuma yang melafazkan tu, betul. still the husband. Cuma Betul. bila husband refuse to lafaz, baru kita akan tukar tu Okey. fasad. Tapi memandangkan majoriti nombor adalah daripada kes perceraian dengan talak lah. Okey, Yelah, dia senang sebenarnya, tak mahal. maknanya satu lagi, there is a room for compromise lah. Betul tak? Apa ni, kompromi dalam bercerai? Bukan banyak dari segi berkompromi, banyak pasangan-pasangan yang nak bercerai ni pun, Yalah. walaupun dah nak ujung bercerai, Pasti kena kompromi. dia mesti ada kompromi lah untuk menyenangkan urusan kan. Begitu juga kat dalam perkahwinan. Untuk you menyenangkan suatu urusan, you kena kompromi lah. Yeah. Dan aku percaya, yes, when you get married, half of your life memang pergi kepada pasangan tu lah. Betul lah. Tapi half of your life still is yours. Untuk kejar cita-cita kau, untuk kejar kau punya interest. Tetapi setiap apa yang kau buat ni, kau kena fikirkan jugalah sama ada orang yang pasangan ni kau boleh terima atau Tapi dia tidak. different lah, I rasa, between husband Okay. and wife. Okay. Macam husband okay boleh lah dia cakap 50 for family, 50 for life sendiri kan. Okay. Tapi as a wife, I rasa macam wife susah nak buat macam tu tau. Macam okay, I boleh cakap macam untuk personal, macam laki kan, okay, contohnya kan kalau I rasa for husband, macam you cakap lah, okay, husband nak ada masa untuk private. I okay je benda tu, sebab semua orang perlukan masa private sendiri kan. Macam I nak kau lepak macam ni, semua ni macam maksudnya laki ni dia tak ada beban fikiran yang dia perlu fikir macam okay, you nak lepak, you terus lepak macam tu. Tapi for us wife ni, kita macam kena fikir nak lepak macam kita akan fikir macam bila laki aku free nak jaga anak, macam lepas tu anak nak makan apa, macam okay laki aku okay tak kita orang ada fikir macam tu. Sebab part of it sebab kita kena minta izin suami lah. Macam my husband pun dia memang akan minta izin. I tak adalah minta izin inform lah kan. Bak laki cakap bukan minta izin inform kan. Tapi macam my husband alhamdulillah lah, dia ada courtesy lah untuk discuss dengan wife dia kan. Okay Tapi sometimes Bagus. Tapi sometimes I rasa macam laki ni dia boleh terus macam sayang malam ni I nak lepak. Dia terus boleh decide tanpa dia fikir. Faham tak? Macam why perempuan dia tak boleh macam tu tau. Dia still I sendiri I nak lepak semua, tapi I still macam ada beban. Okay, kena balik before pukul berapa. Okay, apa yang kena buat. Faham tak? Macam benda tu macam mengikat perempuan sikit. Bukan kita orang tak nak lepak. Macam kalau I nak lepak kan, sometimes I lepak tapi I kena buat anak. Faham tak? Macam macam susah. Macam you tak perlu fikir. Kalau laki husband, I tak tahulah you macam tapi most husband dia memang dia nak lepak, dia lepak. Dia macam tak perlu nak fikir panjang. Perempuan ni memang nature dia tu overthinking tu satu. Yelah, tapi memang kau kena fikir banyak benda tau yang restrict kau punya. This is where kompromi lah. Maknanya lelaki pun, bila kau dah tahu bini kau tak kisah kau main futsal seminggu sekali, tak kisah kau jenis nak balik pukul berapa, tak kisah kau jenis buat apa, kau pun in return in favor macam kau cakap lah, bawa lah balik kau pisang kadang-kadang kan, belilah rose. Kalau hari-hari kau pisang, kalau hari kau pisang pun tak muak juga kau belilah. I mean, bagi aku lah, sebenarnya bila kita cakap sebenarnya, ini aku punya personal opinion lah on the matter, okay? Manusia ni, Mat, kita suka dalam mana-mana apa kau baca sekalipun lah, tak kisah apa-apa rule dia, alchemy, macam kita cakap tadi kan, alchemy. Kau nak bini kau bagus kan, kau nak bini kau jenis understanding, kau cakap saya nak keluar ni, baik abang, kau kenalah bagi sesuatu yang lebih valuable kepada dia. Contoh, kau nak bini yang macam itu, kau kena kerja keras lah mungkin. Mungkin kau kena kasih bini kau rumah besar dengan nampaklah kompromi kat situ. Nampaklah macam bini kau bila nak kompromi tu pun, lelaki aku tukang masak seorang, tukang cuci jamban seorang. Ini kau tak, kompromi sebulan 4 kali main futsal, tapi rumah baju bertimbun. Bini balik kau pun bebel. lepas tu bini kau pun balik-balik tengah melipat, kau pun tengok banyaknya baju. Okey tak apa, abang tidur dulu. Bukannya kau nak ambil ulur tolong ke simpan ke, dah lipat ni spender kau. Bukannya kau nak simpan kan, kau suruh bini kau yang simpan. So bagi akulah, modern man kena faham dalam perkahwinan kita macam run a business. Dan modern woman juga kena faham being in a marriage is having a structure in the company, yang mana kau kena berlapang dada, kau kena taat yang suami kau ni adalah captain, purely pemimpin. Dan apa yang dia pimpin sebenarnya? Dia bukan pimpin kau untuk jadi manusia yang lebih dekat daripada duit. Bukan untuk pimpin kau manusia jadi lebih senang untuk masyarakat terima. Tapi dia memimpin kau untuk apa? Untuk bila kau meninggal nanti,
bila kau tutup mata nanti, sekurang-kurangnya bila kau dihisap, kau masuk syurga lah. Itu pemimpin yang sebenar lah. Okay? Tetapi dalam menuju kepada kepimpinan tu, kau sebagai lelaki, betul aku cakap tau. Bila kita cakap pasal contoh ni Rasulullah, kenapa Rasulullah is the best example? Sebab apa? Rasulullah Ahmad, dia tak pergi dekat sahabat-sahabat, jadilah suami seperti aku yang membela Aisyah. Tak ada. Dia tak pernah buat macam orang-orang influencer ni buat. Macam tak ada. Kena jadi alpha male. You have to this kind of mindset. You need to be alpha. Tapi apa Rasulullah buat cakap, okay, you watch me. Yes. Kau tengok aku. Because I don't brag on what I do. Tapi what is the value that I give to my marriage is what I do kan. So kau tengok apa aku buat dan kau buat balik. So bagi akulah, even Rasulullah pun jaga cucu even Rasulullah pun spend time dengan anak. Even Rasulullah pun kemas rumah. Even Rasulullah berperang, balik jumpa Aisyah, masak. So benda ni semua adalah benda yang kompromi. Bila Rasulullah keluar, pergi berperang apa semua, yang jaga rumahnya adalah isteri-isteri dia lah. Makan anaknya, minum anaknya. Tapi bila ada masa, bila kau ada sedikit ruang, kau kena cakap dengan isteri, tak apa, let me be your savior. Itulah salah satu selain daripada pemimpin, lelaki ni adalah penyelamat. Dia adalah savior. Tak kisahlah lelaki pelindung. Tak kisahlah perempuan cakap, oh I'm not that weak, I need a savior. Tak apalah, it's okay. Sebab mentality tu is to each their own thinking, to each their own religion, to each their own principle lah, my opinion. But for me, if my wife want me to give good treatment, balik beli something, surprise, kadang-kadang pergi dating, find money to hantar anak pergi kidocare, pergi dating, bawa pergi sana, pergi sini. Kadang-kadang aku ada masa aku bawa bini aku pergi event aku kan. Just to have that moment together. And bukanlah aku nak cakap bini aku patut appreciate, sembah aku, cakap aku lelaki paling baik. Tetapi sekurang-kurangnya bila aku cakap aku nak main game, dia cakap tak apa Bi, pergilah main game. Macam itulah. Itulah bagi aku the sense of compromise. Maknanya kau bagi apa yang bini kau suka, bini kau bagi apa yang kau suka. In return, kalau ada benda yang kau tak suka along the line ni, jangan biarkan. Cakap. Sebab apa benda yang baik. Communication sebenarnya, kalau kau fikir balik lah, tak kisahlah kepada viewer kat luar sana kan. Kau tengok muka lelaki kau tengok muka bini kau, sebenarnya bila kau boleh hitung benda yang baik, sebenarnya lagi banyak daripada benda yang jahat orang buat. Melainkan jenis lelaki yang pendera. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah. Selingkuh apa semua cerita lain lah. Memang lelaki tak guna lah. Itu memang tai ayam lah kan. Tapi kita cakap pasal lelaki yang bagi not bare minimum. Tapi kalau bare minimum tu 50%, dia bagi mungkin 65% lah. Dia bagi sedikit up sikit lah. For this kind of guy, kau kena tengok. Most of the time, orang ni bagi kebaikan kepada kau. Yes, dia ada buat error. Tapi komunikasi tu adalah benda yang paling kurang pasangan-pasangan kita buat. Sebab tu kita tak ada keserasian. And then, segmen keempat, inilah expectation. Segmen keempat is about expectation. Untuk kita end this podcast, okay? Aku rasa expectation versus reality ni adalah benda yang semua orang kena make peace with. Maknanya, kau mungkin kahwin dengan isteri kau mungkin badan kerengga sebelum tu. Ataupun isteri kau jenis funny kan, yang jenis macam, kelakar-kelakar masuk air, bimbo-bimbo. Ataupun laki kau sebelum kau kahwin mungkin, very handsome guy kan. Lepas tu jenis yang sweet. Selalu hantar kau balik, berikan makan. Tiba-tiba along the way bila dah kahwin apa semua, you lose all this value kan. So, ya betul. Benda tu I setuju. Sebab selalu I baca komen kan kalau macam orang yang salah kahwin kan. Lepas tu ada orang komen macam cakap, tak filter betul-betul ke? Takkan tak tahu perangai semua kan? Tapi sampai korang kena tahu tau. Macam, I dulu pun ada mindset macam tu lah. Tapi sekarang sebab I sendiri sebagai seorang isteri. Tapi I boleh cakap yang you sampai orang yang you kahwin, awal-awal kahwin tu dia tak sama dengan orang yang you kahwin sekarang. You pun sama. Macam you pun cakap pasangan macam you masa awal kahwin, masa couple, masa awal kahwin dengan 10 tahun kahwin, people grow kan. Betul. Macam orang berbeza. So you tak boleh nak cakap macam you tak pilih betul-betul. I dah pilih betul, cuma dia berubah. Macam tu. Kadang-kadang kita kena faham ni kadang-kadang I tengok orang dekat track ni dia macam awal sangat judge. Bila cerita macam you yang tak pandai pilih semua. Tapi you kena faham tau, people berubah tau. Betul. Orang ni berubah. Kau suami kau yang kau kahwin sekarang ni, yang baru kahwin setahun ni, kau ingat 10 tahun sama tu. Dan juicy sikit. Okay, what is the thing that in your marriage lah, apa yang berubah dari segi diri you, apa yang berubah dari your husband yang you realise? Nak yang baik ke yang buruk? Tak kisah. For all the viewers, okay lah, I cakap yang baik lah. Kan nanti I cakap yang buruk, cakap bukan aib lah. Okay. Macam kalau katakan I sendiri kan, I masa awal kahwin, I macam ada perangai
before kahwin lah, I kononnya perangai, I feminist kan, I kan feminist. So, I macam dah cakap kat husband, I bukan wife yang masak tau. You dah kahwin dengan I, you jangan expect I masak, kemas rumah. I kat rumah pun, mak I tak buat benda tu tau. I tak buat, mak I tak suruh I buat kat rumah. So, nak kahwin dengan you takkan I nak buat. I awal kahwin lah macam tu. Hidup feminis. Feminist gitu lah. Feminis tahun 2017 lagi sudah ada lah. Millennial pun sama toxic Awal kahwin sis. Zaman-zaman tengah macam sama-sama Twitter. sama-sama kita hot dilekan. Sama-sama tak puas hati. You yang pilih I. Bukannya I tak cakap. I nak cakap. Okay, fair enough. Okay, so I macam tu. Tapi sekarang, I katakan macam sekarang I macam dah tahun ke-9 lah I kahwin tahun ni kan. Macam once dah ada anak ke semua, I lagi prefer I suka masak, I suka kemas rumah tau. Sampai macam I rasa macam tu macam terapi kat I. Sampai mak I, kakak-kakak I pun siap mengajar I. Weh, adik macam ni tak. Tak sangka. Kau bayangkan mak aku pun tak percaya aku boleh masak sekarang. Dulu tengah hari pun tak bangun je. Gitu. Sekarang morning person ya. Pukul 5 dah celak dah mata. Nak cakap berubah lah kan. Macam okay. Dari segi my husband pun, aduh, susah sikit. Berat. Aduh. My husband pun macam lain lah kan. I masa I awal kahwin dulu macam orang, I siap ada lecturer I tau. Siap cakap kat I tau. Lecturer I bayangkan macam, sebab dia tahu macam I macam couple tiba-tiba juicy. I macam tengah couple dengan sebab boyfriend I lah masa tu. Dia tahu lecturer I cakap apa. Dia datang kat I, dia cakap macam ni, Diana, I rasa kan you jangan continue your relationship dengan dia. Dia tak sesuai tau jadi husband you. I rasa sebab dia panas barang. You tahu lecturer I yang tiba-tiba kepoci cakap pasal relationship kita. Kat I macam, ya. Lepas tu tiba-tiba dia siap share, tiba-tiba bergosip. Dia siap share pasal husband dia kat I, you tahu. Itu story for another time, babe. Dia cakap, jangan, babe. Dia kena information maksudnya pengajaran dia nak cakap macam jangan kahwin dengan orang temper. Macam tu. Ruthless temper lah. Masa tu. Sebab husband I masa tu memang ramai orang kenal dia masa tu. Ramai orang cakap dia temper. Dia tak adalah panah barang yang macam marah-marah tu. Dia cepat melenting je. Kalau panah barang aku pun red flag gila kot. Tapi bila dah ada anak semua, I nampak sebab I macam slowly dah tak ada tau benda tu. Maksudnya dia tak adalah orang yang sama masa I kahwin tu. Lepas tu sekarang pun macam dulu masa awal kahwin tu, bukan nak belagak lah, tapi I lagi kaya dia dulu. So macam banyak I yang bayar semua. Tapi sekarang macam I nampak dia memang try hard. Macam sekarang dia support I. Macam faham tak? Macam orang berbeza. Yelah, I mean people evolve lah kan. Evolve lah. Betul dia evolve. Tapi of course macam pendapat I pula, my partner pun adalah evolve pada baik, ada juga pada benda yang buruk. Yang buruk pada. Buruk ada juga, contohnya kita adalah benda-benda yang kita retain daripada zaman bujang kita pun ada benda yang kita buat kemudiannya. But I guess selagi mana relationship tu works for us lah. This is my I think this is my opinion lah. Bila kau dah ada tahu apa kau buat, apa kau dah tahu taat, kau dah tahu apa itu kompromi, last kali expectation versus reality. Dan reality guys is that pasangan kau ni react kepada apa yang kita buat to each other. Betul tak? Betul. Maknanya aku bukan nak cakap all the bad things, but all the jeling-jelingan, all the sus, all the whatever shit that you do to your pasangan kan, this adds up sebenarnya along the years, okay? So kalau kau nak ada, bagi aku lah, one of the mistakes that I do during my marriage is that kita tak communicate enough about the things that we hate. Okay, we don't communicate enough about the things that we don't like. Tak kisahlah about each other ataupun about life. Kita susah nak cakap benda tu sebab benda tu tabu sebenarnya. Kita rasa bila aku cakap benda ni aku takut aku judge kau, tapi sebenarnya aku nak bagi tahu je. Bukannya aku nak ubah kau. So I think the problem laki susah nak bercakap. Betul. So I think the problem is that men also kita banyak simpan lah. Lepas tu kita macam act out of anger ataupun out of emotion. Bila kita tak boleh dah simpan lagi, rasa serabut dengan apa yang orang tu buat, kita mula macam barang seorang-seorang. And I'm guilty of that as well. Bukan semua lelaki, tapi aku rasa lelaki yang dah masuk umur 30-an, dia dah masuk the 5th year of the marriage, maybe dah akan lalui benda ni, sebab kau start to persoalkan your sacrifice versus apa yang dia sacrifice untuk kau. Betul. Kau akan start to kira siapa buat lebih, siapa buat kurang, siapa yang bagi lebih pengorbanan, apa yang lebih. So kau akan start to fikir macam, should I stay in this marriage bila aku rasa mungkin ada orang lain yang boleh hargai aku lebih dekat luar. This is where I'm telling you bro, that voice is wrong. That voice is wrong bro. Sebab apa? So kalau kau nak cultivate relationship baru, awal-awal semua sweet, dengan perangai kau yang tai yang sama,
Melainkan bini kau toksik atau pasangan kau toksik lah. Itu lain Melainkan cerita bini lah. kau memang tahi perangai, laki kau memang tahi perangai, yes, tinggalkan. Jangan cakap banyak, okay? Tapi kalau kau just kompromi dari segi perangai, dari segi habit, dari segi benda kecil-kecil yang adds up to the big problem sebab kau tak nak communicate, aku rasa kau kena try communicate dulu. Kena try, babe. Kau kena try communicate. Biarlah kau memaki each other, biarlah kau kena sampai keluar perkataan-perkataan yang tak manis depan each other. Janganlah. Tak adalah. Maknanya if it gets too Sebab bad. benda-benda tu yang orang ingat tu. Betul lah. Tapi kau tak boleh buat benda ni sendiri. Itu pesanan dia. Maknanya kau Kan- tak boleh buat korang berdua. You cannot mitigate ataupun mediate apa-apa kalau tak ada orang yang neutral. Itu pendapat Go to counselling. Go to counsel. Kalau kau tak mampu kaunselor, dah lah. Mungkin kadang-kadang lah kalau kau Cari kawan yang neutral. kawan pun tak boleh. Kadang-kadang kawan emosi, dia bias. Tapi apa kau boleh buat? Kalau kau memang tak boleh nak buat apa-apa sangat, kan? Kalau lah kau nak daftarkan mahkamah syariah, kau nak cerai, selalunya memang akan ada proses dulu, kan? Gunakan proses dulu ni, dapat kan? Koordinator. Dia sebenarnya jangan kita nak compare relationship kita dengan orang. Tapi tak boleh lah, babe. Sometimes bila kita tengok dekat online dia macam sweet ni. Kenapa laki aku tak macam tu? I pun ada perasaan macam tu tau. Macam kadang-kadang rasa macam laki aku tak macam tu pun lagi. Bila kau dah start compare tu yang kau akan rasa macam relationship aku ni tak okay ya. Tapi kau tak nampak yang baik-baik ni. Kau tak nampak yang baik-baik. Sometimes kau kena Ada peribahasa kuman di laut Apa dia? Kuman di laut nampak, gajah di hutan tak nampak. Gajah tepi rumah. Kuman di seberang tak nampak. Gajah tepi rumah. Kuman di seberang nampak, gajah di sebelah rumah. Gajah tepi. Apa-apalah lebih kurang nanti cerita editor lah. carilah. So bagi aku betul lah tu kan. Rasa bila kita lalui benda yang rudimentary, laki kau bagi nafkah, setiap bulan ni laki kau bagi nafkah ni, bagi makan, bawa kau keluar, pergi makan dekat apa nama yang daging-daging yang bakar-bakar tu, yang kena beratur apa tu? Kinokuniya, Sukiya. Sekian. Makan kat Sukiya beratur untuk kau semua kau tak nampak. Tapi the moment dia tak buat apa yang kau nak. Contohnya tiba-tiba dia balik dia melenting kan. Kau tanya soalan-soalan macam dia serabut. Awak boleh diam tak? Kau tunggu macam laki aku ni bukan laki yang kawam. Laki aku ni laki yang lahanat ni. So dia jadi macam kadang-kadang kau tak fair. Terus tulis kat try. Terus dekat track kau tanya, adakah patut suami aku balik? Terus dia tanya, kau boleh diam tak? Padahal member pun kena maki dengan bos pagi tadi. Baru penat kan. Mungkin sakit pinggang balik naik motor. Macam ada kawan aku Mat hari-hari travel 60 kilo pergi 60 kilo balik 60 kilo 120 kilo naik motor Kapcai Kau naik 20 kilo pun pinggang dah patah member 60 kilo pergi 60 balik 60 120 kilo sehari. Kau bayangkan member balik pinggang macam mana kan. Kalau aku jadi dia pun susah tiba-tiba kau datang tiba-tiba yelah kalau ada lelaki-lelaki yang penat macam gini kan tiba suami balik-balik terus dibebel. So for whatever reason yang kau tak suka kena dengan pasangan kau tak suka bini kau bebel, kau tak suka bini kau suka buat gini tak suka gitu, kau kena cakap sebab kalau kau tak cakap this person atau that person won't know. Dan selagi mana dia tak tahu segitu dia akan buat. Lagi satu tips I dari senior macam senior. Okay. Tak adalah senior tengah-tengah 9 tahun kahwin kan. Kita pun nak masuk mark 1 hour. Okay, final tips lah daripada Cik Diana, Puan Diana kan, yang telah mengharungi bahtera perkahwinan. Berapa tahun? 9 tahun 9 tahun dan dikurniakan berapa orang anak? 2 orang anak. Aku rasa dia ada experience lah. Dia actually korang jangan kalau macam yang contoh yang you cakap tadi kan macam tiba-tiba emo laki. I guilty of that juga tau. I rasa masa kahwin I ada perangai macam tu tau. Okay. I rasa I ada perangai macam tu masa awal-awal kahwin. Tapi dia sebenarnya you jangan satu salah tu you macam terus trigger nak cerai. Perempuan yang ada masalah macam tu sikit. Lelaki pun sama aku je. Sama je. Kau both emonya. Perempuan yelah ada emo sebab kadang-kadang bukan apa when you got to the certain, mungkin awal-awal kahwin tak adalah kalau ada masalah tu, tapi bila kau dah tahun ke-8 ke-9 kau start persoalkan choices tau. It's not about being divorced, the choices that you have made. Boleh ke aku teruskan dengan kehidupan aku dengan this kind of person in my life? Aku start to ponder dengan stress, mental stress is the number 1 trigger untuk segala benda dalam dunia ni. Mental stress. Betul babe. Aku tak tipu kau. Kau penat kerja. Tapi kat sini lah yang boleh you cakap macam kompromi tu pun penting. Betul. Macam kau nak cakap kau stress. Yes lah macam. Tapi kalau dah 3 bulan tu kau seorang je stress macam bini nak mengadak stress kau je tak boleh juga macam tu. Susah juga macam tu. Bini pun pasangan lah, not bini saja tapi pasangan. Yelah pasangan lah maksudnya. Lepas tu kalau macam nak cakap apa laki ni kena melayan perempuan macam
Kalau 3 bulan lelaki nak belayan perempuan je, Merajuk tak je. boleh juga. Dah kalau 2 hari sekali merajuk, tak boleh roti Kat merajuk, tak situlah cakap I love you kompromi. merajuk. Pening lah Mat. Kat situ lah kompromi. Contohnya macam katakan minggu ni laki kau memang tengah hard day dekat tempat kerja dia kan, macam tengah stres semua. Katakan macam seminggu tu memang kau je kena layan laki kau, macam balik macam-macam. Abang ni nak urut ke, lepas tu abang nak ni. Kita masa tu kita kat mindset kita fikir tak apalah, kita mengalah sebab minggu ni kita tahu laki kita tengah struggle. Laki pun bila bini buat macam tu, Suka Mat. Kau tak payah cakap. yelah suka, tapi bila next week tu, kata next week lah, kau appreciate lah pula bini kau, macam cakap, sayang thank you tau, minggu lepas tau, kau cakap macam tu, Return the favour lah. Return the favour lah. Tapi You scratch my back, I scratch yours. sebab tu lah saya cakap, dia give and take dekat situ. Kau jangan macam sebulan kau seorang nak stres. Betul. Macam kau dah lah tak ada data period, tak ada main hormon pun, tiba kau seorang nak stres. Macam kau seorang yang ada masalah kan. Ya, yang bini pun janganlah kerja sebulan tu kau seorang nak merajuk. Tak boleh juga macam tu. Kan, Give and take sayang. Betul. Okay, my tip, aku rasa tip terakhir daripada aku lah. Men and lelaki dan perempuan, dua-dua ada emosi, dua-dua ada naluri. Okay, korang tak boleh cakap naluri tu, orang tak boleh faham naluri kau, isi hati kau kalau kau tak deliver apa yang kau nak. So aku selalu nasihat kepada semua orang, kau benci atau kau suka, cakap. Sebab apa? Sebab kalau kau tak suka dah, ini kalau lah memang tak boleh nak fix lagi. Aku selalu cakap, kalau kau tak suka, dah tawar hati, memang tak ada rasa cinta lagi Mat, kena jujur Mat. Sebab apa? Kau jangan bazirkan hidup orang tu. Sebab apa? Bila kau tak suka, kau layan dia acur tak acur, kau menyakiti dia. Betul. Kau buat dia sedih, kau buat dia stres, kau buat mental dia koyak tau. Dan dia takkan jadi orang yang sama seperti mana kau jumpa sebelum ni. So kalau kau dah tak suka, kau dah tak sayang, kau jangan string people on lah. Tak kisahlah kahwin kau dah 100 tahun sekalipun. Sebab apa? Once there is no love, I don't think a marriage would work. Yeah. Sebab discuss. Sebab bila kau tak ada love Mat, kau tak touch physically. Bukan saya perempuan lain terus. So discuss. Kalau memang dah tak jalan keluar, cari proses yang sepatutnya. Tak. Ceraikan. Biarlah pasangan kau dapat opportunity lain, kau dapat opportunity lain. Dan nanti kalau you cakap macam ni, nanti keluar headline macam abang lawyer cadang bercerai. Betul juga tu. Tak adalah. Aku cuma kadang-kadang kesian Mat. Sebab rate perkahwinan untuk orang-orang muda, babe, kesian babe. 25 hingga 35 yang paling banyak bercerai. 25 hingga 35 duk. Bukannya 35 hingga 55. 25 hingga 35. 10 years je babe. The biggest amount of perceraian dalam kalangan masyarakat Islam. Sekarang macam orang senang sangat. Maksudnya macam senang trigger. konflik. Senang trigger. Tapi I rasa macam semua perkahwinan memang akan lalui phase yang korang lalu tu, memang semua orang akan lalui. Dia macam kau kena hadap je. Betul. Hadap and discuss and sama-sama berubah. Dan tak boleh sangat jumpa kaunselor. Yes. Jangan lupa jumpa kaunselor, jumpa somebody neutral. Tak mampu, tak ada duit, cari kawan yang boleh jadi orang tengah macam Diana cakap tadi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tanya ChatGPT pun boleh. Kadang-kadang apa babe? Kadang-kadang suara kau lagi sedap didengari kat telinga kau je. You need to other people to hear your voice, to dengar kenyataan kau. And satu lagi penting, watch your tone, okay? Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kita bercakap kan, kita nak sampaikan something sebenarnya, tapi biasalah bila dua-dua tengah hangat kan, bila cakap elok-elok rasa macam nak bergaduh. Cuba jaga tone je cakap. Macam beza kot kalau kau cakap macam sayang, abang penat. Dengar, abang penat ni. Beza kan? Beza, so jaga tone tu. Tone bercakap tu kena jaga. Yelah, bukan saja tu. Wife and husband both. Bukan saja tu, reaksi muka, whatever lah. On everything bila kau nak deliver, kau kena faham that these people, regardless ada spend 10 tahun dengan kau, orang ni tak boleh faham kau 100% sebab kau pun tak faham diri kau 100%. So, whenever you want to say out loud, any things in your mind, kau pastikan orang ni dalam konteks yang dia okay, physically okay, mentally okay, ready to hear what you about to say. Kau janganlah tiba-tiba tak puas hati kau attack setiap masa. Choose the right moment, okay? So, with that, okay, aku rasa kita dah mark kita punya 1 hour mark. Okay, Diana, kata-kata terakhir, tak kisahlah kepada sang suami, kepada family. Yelah, first time masuk TV. First time masuk podcast. Keluar TV ke? Tak adalah keluar TV. Melainkan kau buka YouTube kat TV, keluarlah TV. Okay, so, Diana, final words. 1 minute. Okay, dia macam saya cakap lah tadi, dia perkahwinan ni, dia memang akan ada bergaduh tu. Tak adalah perkahwinan yang kau cakap macam happy, yang kau tengok dekat social media yang happy. Tak ada. Kat belakang tu kau tak tahu macam mana diorang bergaduh. So jangan rasa macam
laki kau buat salah sikit macam, oh laki aku je macam ni, aku baca dekat orang lain semua laki orang lain tak macam tu pun. Kau kenal ke? Kau duduk sebilik ke dengan diorang? Banyak research kau dah buat apa? Kau kenal ke perangai diorang macam mana? So jangan nak judge. Dia lain orang tau. Lain relationship kau tu jangan nak compare dengan orang lain. Macam tu je. Belajar untuk bersyukur. Bersyukur. That's the keyword lah actually kan. Belajar untuk bersyukur. Selagi laki kau tak naik tangan ke, tak guna benda-benda terlarang ke, selagi tak ada perempuan lain, tak ada selingkuh. Maksudnya tak yes, semua ni benda yang legal. Okay, kau kompromi lah. Try to kompromi. Okay. Poligami pun legal. Poligami bukan curang. Ayolah poligami legal lah, boleh lah. Betul lah. Siapalah saya nak menentang. Okay. Tapi dengan cara yang betul. Suami dia dah dengar tu green light tu Tak ada. Aku tak cakap benda tu betul. Tapi aku nak bagi tetap lah kan. Okay, tak disclaimer dia. Selagi mana suami kau bagi the bare minimum, tapi atas sikit 50%. Nafkah cukup, makan cukup, tak selalu gaduh. Kadang-kadang gaduh tu biasa. Try to discuss. Okay. Tips pada aku pula, final bagi aku dalam perkahwinan, pergaduhan tu adalah rempah dia, adalah dia punya spice dia. Okay. Sebab apa gaduh? Sebab kau sekarang ada clash of idea. It's good. Okay. Tak semua pergaduhan tu baik, tapi most of the time pergaduhan bila ada dissenting opinion, ada perbezaan pendapat, dia bagus. Sebab apa? Sebab kau tahu dah dia ni tak suka apa, dia ni suka apa. Sometimes bila korang dah tak nak cakap kan, pergaduhan tu perlu sebab korang tak pernah nak discuss. Betul korang gaduh, tapi bila kau ambil approach macam dia nak cakap, kau discuss, insya-Allah gaduh tu dia dah diaturkan, dah ada konteks dia. So kau tak menyimpang tau sampai nak maki-maki, sampai nak empah barang, sampai nak berjerit, sampai jiran sebelah dengar kan. So akhir kata sebenarnya aku nak tanyalah kepada Puan Diana, sebenarnya siapa lelaki dia, okay? So Puan Diana, boleh kita tunjukkan lelaki awak siapa sebenarnya Puan Diana? Kena expose ke? Saya rasa kena Puan Diana. Benda ni penting Puan Diana. Dia macam muka lebih kurang lah. Saya nak tengok juga siapakah gerangan lelaki yang dapat green light berbolong ke poligami. Tak lah. Amboi aku tak cakap macam green light. Yang tu banyak-banyak point yang tu dia highlight. Okay, so kita reveal lah orangnya. Inilah orangnya. Okay, so sorry aku rasa ada je orang yang tahu kan? Tapi ini just pilot episode daripada Rawatan Kejahilan. Kenapa aku bawa pilot episode ni? This is Rawatan Kejahilan is all about. Okay? Rawatan Kejahilan adalah menentang segala benda-benda yang tak munasabah. Menentang segala benda-benda fikiran-fikiran yang tak patutnya menjadi buah fikiran pada seseorang itu. So Rawatan Kejahilan ni Mat, aku akan bercerita pasal benda. Aku akan bercerita pasal perkahwinan, aku akan bercerita pasal investment, aku akan bercerita pasal undang-undang, aku bercerita pasal macam mana nak hidup dekat Malaysia ni, nak menempuhi kehidupan korang sampai korang mati. Okay? So ilmu-ilmu yang aku bakal sampaikan dalam Rawatan Kejahilan ni akan menyeluruh, dan pada mana-mana orang yang sedang melihat video ini, aku harap korang drop a like to this video, and jangan lupa, kebanyakan orang yang tengok video sampai habis tak subscribe pun kepada akaun kita. Aku mohon untuk subscribe, jangan lupa and turn on the notification button dalam YouTube supaya korang boleh dapat lagi banyak posting daripada Rawatan Kejahilan. Okay? So, itu saja daripada kami buat hari ini. Semoga korang enjoy video yang kita dah hidangkan sebentar tadi, dan aku harap sekiranya korang ada soalan, jangan segan, jangan silu, just tanya saja dalam ruangan komen. Sebab apa? InsyaAllah aku akan jawab satu persatu bila aku ada masa. Okay? Sekiranya korang nak berkahwin, korang kena faham manusia evolve, dan apa yang kau kenal dia sekarang akan berubah dalam masa 3 hingga 4 tahun akan datang. Dan kena ingat, konsep dan keyword hari ini adalah apa? Bersyukur.